Kementerian Pendidikan bercadang untuk menggunakan pendekatan berbeza berbanding sedia ada bagi mengatasi masalah literasi kalangan murid sekolah. Cadangan disuarakan Menteri Kanannya, Datuk Dr. Aziz Jidin, susulan masih terdapat murid sekolah yang masih tidak tahu membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa merupakan anugerah intelektual yang berbeza manusia sebagai makhluk yang berfikir, berkomunikasi dan membina peradaban. Melalui bahasa, manusia menzahirkan gagasan, merakam pengalaman serta menyalurkan ilmu daripada satu generasi kepada satu generasi seterusnya. Dalam dunia pendidikan, bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi, malah berfungsi sebagai medium utama yang membuka pintu kepada penguasaan pelbagai bidang ilmu. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran membaca sejak peringkat awal persekolahan amat penting kerana membaca merupakan asas kepada proses memahami, mentafsir, menghayati maklumat yang diperolehi. Dalam perjalanan awal seseorang murid meneliti dunia pembelajaran, kemahiran membaca ibarat langkah pertama yang menentukan arah langkah seterusnya. Murid yang mampu membaca dengan baik akan lebih mudah menyerap ilmu, memahami arahan serta mengikuti proses pembelajaran secara menyeluruh. Sebaliknya, sekiranya kemahiran asas ini belum dikuasai dengan kukuh, murid berpotensi menghadapi kesukaran untuk mengembangkan potensi pembelajaran mereka secara optimum. Menyedari hakikat tersebut, guru memainkan peranan yang amat penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang mampu menyokong perkembangan literasi murid. Pendekatan pengajaran yang dirancang dengan teliti disertai dengan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih jelas, tersusun dan bermakna. Bahan bantu mengajar bukan sekadar alat sokongan, bahkan menjadi jabatan yang menghubungkan konsep bahasa dengan pengalaman pembelajaran yang lebih konkret dan mudah untuk difahami oleh murid. Sehubungan dengan itu, kami memperkenalkan satu bahan bantu mengajar yang dinamakan Roda Kantar sebagai sebahagian daripada usaha menyokong perkembangan literasi membaca dalam kalangan murid. Bahan ini dihasilkan dengan mengambil kira keperluan pembelajaran murid pada peringkat awal, khususnya dalam membantu mereka mengenali perkataan yang mempunyai dua suku kata secara lebih teratur dan berperingkat. Penghasilan bahan bantu mengajar ini juga bertitik tolak daripada keperluan untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik serta merangsang minat murid terhadap aktiviti membaca. Dalam proses pembelajaran bahasa, minat dan keterlibatan murid memainkan peranan yang sangat penting kerana pembelajaran yang berlaku dalam suasana yang kondusif dan menyeronokkan akan memudahkan murid memahami serta mengingat perkara yang dipelajari. Selain itu, penggunaan bahan bantu mengajar yang bersifat visual dan interaktif turut membantu murid membina hubungan antara perkataan, bunyi sebutan dan makna yang terkandung di dalamnya. Hubungan ini merupakan asas yang penting dalam perkembangan literasi membaca kerana melalui proses tersebut, murid dapat mengenal perkataan dengan lebih jelas serta meningkatkan keyakinan mereka untuk membaca. Melalui perkenalan bahan bantu mengajar ini, diharapkan murid bukan sahaja dapat mengenali perkataan dengan lebih mudah, malah dapat menanam minat murid terhadap aktiviti membaca sejak peringkat awal persekolahan. Minat yang dipupuk sejak awal ini akan menjadi asas yang kukuh dalam membina keupayaan literasi membaca yang lebih mantap pada masa akan datang. Oleh itu, sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut tentang kepentingan dan konsep literasi membaca, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan bahan bantu mengajar yang menjadi fokus utama dalam pembentangan ini, iaitu Roda Kata yang dirangka sebagai satu medium sokongan dalam memperkasa pembelajaran bahasa dalam kalangan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang literasi membaca. Literasi membaca merujuk kepada keupayaan seseorang murid untuk mengenal, membaca dan memahami bahan bacaan dengan betul. Kemahiran ini bukan sekadar menyebut perkataan semata-mata, tetapi juga melibatkan kebolehan memahami makna, idea serta maklumat yang terdapat dalam teks yang dibaca. Dalam konteks pendidikan sekolah rendah, literasi membaca merupakan kemahiran asas yang sangat penting. Hal ini kerana hampir semua mata pelajaran memerlukan murid untuk membaca sama ada arahan soalan, petikan teks maupun bahan pembelajaran
yang lain. Jika murid menguasai kemahiran membaca dengan baik, mereka akan menghadapi kesukaran untuk memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, literasi membaca juga membantu murid mengembangkan pemikiran mereka. Melalui pembacaan, murid dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembendaharaan kata serta belajar memahami pelbagai maklumat baru. Walau bagaimanapun, terdapat juga sebahagian murid yang masih lemah dalam kemahiran membaca. Antaranya termasuklah murid yang membaca secara tersekat-sekat, kurang mengenal huruf atau suku kata serta tidak memahami maksud yang dibaca. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik dan interaktif amat penting untuk membantu murid meningkatkan kemahiran literasi membaca. Dengan adanya aktiviti yang menyeronokkan, murid akan lebih berminat untuk belajar dan lebih berani mencuba membaca. Selain itu, murid juga menghadapi kelemahan dalam kemahiran mengeja dan membatang perkataan. Sesetengah murid hanya mampu membaca secara mengeja satu demi satu huruf tanpa dapat menggabungkannya menjadi satu perkataan yang lengkap dengan cepat. Keadaan ini menyebabkan proses membaca menjadi perlahan dan tidak lancar. Murid juga mudah tersilap menyebut perkataan kerana tidak memahami struktur suku kata dengan baik. Kesukaran ini sering menyebabkan murid hilang fokus ketika membaca ayat yang lebih panjang. Kelemahan seterusnya ialah ketidaklancaran membaca. Murid yang lemah dalam literasi membaca biasanya membaca secara teragak-agak, berhenti di tengah ayat dan mengambil masa yang lama untuk mereka menyebut sesuatu perkataan. Hal ini berlaku kerana mereka masih belum menguasai kemahiran membaca secara automatik. Apabila bacaan tidak lancar, murid sukar untuk menumpukan perhatian kepada isi atau makna teks yang dibaca. Di samping itu, murid juga menghadapi masalah dalam memahami isi kandungan bacaan. Walaupun ada murid yang boleh membaca perkataan atau ayat dengan betul, mereka masih tidak memahami maksud keseluruhan teks. Hal ini mungkin disebabkan oleh penguasaan kosakata yang terhad. Apabila murid tidak memahami banyak perkataan dalam sesuatu teks, mereka akan sukar untuk mentafsir isi, membuat kesimpulan atau menjawab soalan berkaitan bahan bacaan tersebut. Selain faktor kemahiran asas, kurangnya minat membaca juga menjadi salah satu kelemahan yang ketara. Sesetengah murid menganggap aktiviti membaca sebagai sesuatu yang sukar dan membosankan. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang terdorong untuk membaca bahan bacaan secara sukarela. Tanpa latihan membaca yang kerap, kemahiran membaca murid akan berkembang dengan perlahan. Akhir sekali, faktor persekitaran dan sokongan pembelajaran turut mempengaruhi kelemahan literasi membaca murid. Murid yang kurang mendapat galakan membaca di rumah atau tidak mempunyai akses kepada bahan bacaan yang sesuai mungkin kurang terdedah kepada aktiviti membaca. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan perkembangan kemahiran membaca mereka. Kesimpulannya, kelemahan murid dalam literasi membaca melibatkan pelbagai aspek seperti penguasaan huruf, kemahiran mengeja, kelancaran membaca, pemahaman teks, minat membaca serta faktor persekitaran. Oleh itu, guru perlu mengenal pasti kelemahan ini lebih awal dan melaksanakan pelbagai pendekatan pengajaran yang sesuai bagi membantu murid meningkatkan kemahiran literasi membaca secara berterusan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara bermain bahan bantu mengajar yang kami telah hasilkan. Pertama sekali, guru akan memperkenalkan bahan ini kepada murid dan menerangkan secara ringkas cara permainan yang dijalankan supaya murid memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kemudian, guru akan memilih beberapa murid atau membahagikan murid kepada kumpulan kecil untuk menyertai aktiviti ini. Setiap murid akan diminta untuk mengambil satu kad atau bahan yang disediakan. Pada kad tersebut, akan terdapat satu kata ataupun ayat pendek yang perlu dibaca oleh murid. Dan murid perlu membaca perkataan atau ayat tersebut dengan jelas dan betul. Jika
murid berjaya dengan membaca dengan betul dan tepat, mereka akan diberikan ganjaran seperti markah, pelekat bintang atau pujian daripada guru. Jika murid melakukan kesalahan, guru akan membantu membetulkan bacaan mereka dan memberi peluang untuk mencuba sekali lagi. Hal ini bertujuan supaya murid tidak merasa takut atau malu untuk membaca. Aktiviti ini dijalankan dalam suasana yang santai dan menyeronokkan supaya murid lebih aktif serta berani untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran. Roda kata berputar sebagai bahan bantu mengajar merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, interaktif serta menyeronokkan. PBM ini biasanya membentuk roda atau bulatan yang boleh diputar dan mempunyai beberapa bahagian yang mengandungi perkataan, suku kata, soalan atau gambar tertentu mengikut objektif pembelajaran. Cara roda berputar berfungsi adalah melalui pergerakan putaran pada roda yang dibahagikan kepada beberapa segmen. Setiap segmen ini mengandungi maklumat tertentu seperti huruf, suku kata, perkataan atau arahan aktiviti. Murid atau guru akan memutar roda tersebut dan apabila roda berhenti, segmen yang ditunjukkan akan menjadi tugasan atau bahan yang perlu dibaca. Melalui cara ini, murid akan terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran kerana mereka menunggu hasil putaran roda untuk mengetahui tugasan yang perlu dilakukan. Selain itu, roda berputar juga berfungsi sebagai alat untuk merangsang minat dan motivasi murid. Aktiviti memutar roda menjadikan pembelajaran seperti permainan sekaligus mengurangkan rasa bosan dalam kalangan murid. Murid biasanya lebih teruja untuk mengambil bahagian kerana setiap putaran memberikan hasil yang berbeza. Keadaan ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan membantu murid memberi tumpuan kepada aktiviti yang dijalankan. Dalam konteks literasi membaca, roda berputar boleh digunakan untuk membantu murid mengenal huruf, membina suku kata, membaca perkataan atau menjawab soalan pemahaman. Contohnya, roda boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian yang mengandungi suku kata. Apabila murid memutar roda dan roda berhenti pada satu suku kata, murid perlu menyebut suku kata tersebut atau membina perkataan yang sesuai. Aktiviti ini membantu murid mengukuhkan kemahiran membaca secara berperingkat. Di samping itu, roda berputar juga membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Guru boleh menggunakannya dalam aktiviti individu, perkumpulan atau secara kelas. Melalui penggunaan BBM ini, murid bukan sahaja belajar membaca tetapi juga belajar berfikir, memberi respon dan berinteraksi dengan rakan-rakan. Kesimpulannya, roda berputar sebagai BBM berfungsi dengan cara diputar untuk memilih secara rawak perkataan, soalan atau aktiviti yang perlu dilakukan oleh murid. Penggunaannya dapat meningkatkan penglibatan murid, menjadikan pembelajaran lebih menarik serta membantu memperkukuhkan kemahiran membaca dan pemahaman murid dengan lebih berkesan. Daripada perspektif murid, penggunaan bahan bantu mengajar roda kata berlangsung melalui satu aliran pengalaman pembelajaran yang tersusun, bermula dengan pengamatan yang sederhana sebelum berkembang kepada penguasaan yang lebih bermakna. Proses ini tidak berlaku secara terburu-buru, sebaliknya berkembang secara berperingkat agar setiap murid berpeluang membina kefahaman dengan tenang dan jelas. Pada peringkat awal, murid dikenalkan dengan bahan yang dipaparkan di hadapan mereka. Perhatian mereka tertumpu kepada bentuk roda yang berwarna-warni serta gambar yang dipamerkan pada setiap bahagian. Keadaan ini menimbulkan rasa ingin tahu dan meningkatkan minat murid untuk mendekati aktiviti pembelajaran. Tanpa disedari, pemerhatian awal ini telah membuka ruang kepada murid untuk berfikir dengan meneka objek yang dilihat berdasarkan pengalaman harian mereka. Setelah minat dan perhatian murid berjaya digerakkan, murid mula mengenal pasti gambar-gambar yang terdapat pada roda tersebut. Pada saat ini, murid menzahirkan pemerhatian mereka dengan menyebut nama objek yang dikenali seperti
seperti ayam, apel, ikan, meja ataupun buku. Penyebutan ini menjadi langkah awal yang menghubungkan pengalaman kehidupan murid dengan pembelajaran bahasa yang sedang berlangsung. Seterusnya, tumpuan murid beralih pula kepada perkataan yang dipaparkan bersama gambar tersebut. Dengan bimbingan guru, murid membaca perkataan yang ditunjukkan sambil memerhatikan bentuk huruf yang membentuk perkataan tersebut. Melalui proses ini, murid mula memahami bahawa setiap gambar yang dilihat mempunyai padanan perkataan yang boleh dibaca dan disebut dengan betul. Proses pembelajaran ini kemudian memperkukuhkan apabila murid dilatih menyebut perkataan tersebut dengan memecahkannya kepada dua suku kata. Penyebutan yang dilakukan secara perlahan dan teratur membantu murid mengenali pola bunyi dalam perkataan sekaligus memudahkan mereka membaca dengan lebih jelas. Dengan pengukuhan bacaan, murid membaca semula perkataan yang tersebut secara berulang sambil mengekalkan sebutan yang tepat. Pengulangan ini bukan sekadar latihan membaca, malah menjadi ruang untuk memperkukuhkan ingatan serta meningkatkan kelancaran murid dalam menyebut perkataan dua suku kata. Akhirnya, murid diberi peluang untuk terlibat secara langsung dengan bahan tersebut melalui aktiviti seperti memusin roda dan menyebut perkataan yang dipilih. Pelibatan ini menjadikan pembelajaran lebih hidup kerana murid bukan sekadar memerhati tetapi turut mengambil bahagian secara aktif dalam pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Ganjaran memainkan peranan penting dalam mencorak suasana pembelajaran yang positif dan kondusif. Apabila guru memberikan pengiktirafan terhadap usaha murid, bilik darjah menjadi ruang yang hangat, selamat dan menyemarakkan semangat belajar. Suasana ini mendorong murid untuk aktif bertanya, mencuba dan berkongsi idea tanpa rasa takut dan gagal. Selain itu, ganjaran mengukuhkan hubungan antara murid kerana penghargaan terhadap usaha sendiri dan rakan sebaya menimbulkan rasa hormat, kerjasama dan keharmonian dalam kelas. Ia juga meningkatkan fokus dan motivasi murid kerana mereka menyedari setiap usaha dihargai dan setiap pencapaian memberikan kepuasan yang mendorong langkah seterusnya. Secara keseluruhan, ganjaran bukan sekadar hadiah tetapi simbol pengiktirafan yang membangkitkan kegembiraan dan inspirasi. Dengan adanya ganjaran, suasana pembelajaran bukan sahaja menjadi tempat menimba ilmu tapi juga taman di mana murid berkembang dengan keyakinan, semangat dan keceriaan. Ganjaran merupakan satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada murid atas usaha atau pencapaian mereka dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Contoh ganjaran yang boleh diberikan termasuklah pujian, pelekat, bintang, markah atau hadiah kecil. Pemberian ganjaran ini akan meningkatkan keyakinan diri murid. Apabila murid menerima penghargaan daripada guru, mereka akan merasa dihargai dan lebih yakin dengan kebolehan diri mereka. Selain itu, ganjaran juga dapat menggalakkan murid untuk terus mencuba dan memperbaiki kemahiran membaca mereka. Murid akan lebih bersemangat untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran kerana mereka berasa usaha mereka dihargai. Dalam jangka masa yang panjang, murid akan berasa lebih berani untuk membaca di hadapan kelas serta tidak lagi berasa takut melakukan kesilapan. Oleh itu, pemberian ganjaran yang sesuai bukan sahaja dapat meningkatkan motivasi murid, malah turut membantu membina keyakinan diri mereka dalam menguasai kemahiran literasi membaca. Salah satu kepentingan ganjaran iaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Apabila murid mengetahui bahawa usaha dan pencapaian mereka akan dihargai, mereka akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Ganjaran memberi dorongan kepada murid untuk mencuba dengan lebih gigih, terutamanya bagi murid yang kurang yakin dengan kebolehan diri. Melalui pemberian ganjaran, murid akan berasa bahawa usaha mereka dihargai oleh guru. Bagi murid yang lemah atau kurang aktif di dalam kelas, ganjaran yang diberikan walaupun dalam bentuk yang kecil mampu memberikan kesan positif terhadap perkembangan emosi dan keyakinan diri mereka. Seterusnya, ganjaran berperanan menggalakkan tingkah laku positif dalam kalangan murid. Murid akan terdorong untuk mengulangi tingkah laku yang baik seperti memberi perhatian semasa guru mengajar,
menyiapkan tugasan dengan baik serta bekerjasama dengan rakan-rakan. Apabila ganjaran diberikan secara konsisten terhadap tingkah laku yang positif, murid akan lebih memahami tingkah laku yang diharapkan dalam diri darjah. Di samping itu, ganjaran juga mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan kondusif. Aktiviti pembelajaran yang disertai dengan pemberian ganjaran dapat menjadikan suasana kelas lebih ceria dan menarik. Murid akan berasa lebih teruja untuk menyertai aktiviti yang dijalankan kerana mereka berpeluang memperoleh penghargaan daripada guru. Hal ini dapat meningkatkan perlibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Akhir sekali, ganjaran juga membantu meningkatkan pencapaian akademik murid. Apabila murid bermotivasi untuk belajar dan berusaha dengan lebih gigih, mereka akan lebih fokus terhadap pembelajaran. Kesannya, penguasaan kemahiran seperti membaca, menulis dan memahami pelajaran dapat ditingkatkan secara berperingkat. Kesimpulannya, ganjaran memainkan peranan yang penting sebagai motivasi kepada murid dalam proses pembelajaran. Melalui pemberian ganjaran, murid akan lebih bermotivasi, yakin dengan kebolehan diri, menunjukkan tingkah laku positif. Oleh itu, guru perlu menggunakan ganjaran secara bijak dan sesuai bagi memastikan ia dapat memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan pembelajaran murid. Masuk. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, boleh duduk semua. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey, kamu semua, cikgu hari ni ada satu permainan. Kamu bermain di dalam kelas, tapi dia bermain sambil belajar. Wah, itu ke cikgu? Itu ke? Cantiknya. Wow. Kamu semua tahu cara bermain roda? Tak tahu. Tak tahu. Macam mana, cikgu? Okey, nanti cikgu terangkan. Jadi, apa yang kamu semua nampak pada kotak berputar? Saya. Jadilah. Saya rasa saya nampak apple, cikgu. Betul tak? Tapi ada ikan, ada ayam. Ada banyak lah, Syira. Besarnya. Wah, bijaknya kamu semua ni. Betul apa yang Syira kata tu. Yeay! Okey, jadi cikgu nak terangkan macam mana cara roda mata ni berfungsi. Okey, seperti mana yang kamu nampak, di sini ada berbagai gambar seperti ikan, buku, baju, kipas dan lain-lain. Jadi, cikgu akan putarkan roda ini. Kamu nampak penanda ini? Nampak. Okey, apabila gambar ini berhenti pada penanda yang ditunjukkan, kamu kena ambil perkataan yang berada di dalam kotak ni dan letakkan di mana apa yang kamu nampak berdasarkan gambar ini. Tahu lah kan? Pusing ya? Pusing. Okey. Wah, dapat ikan. Ikan. Mak saya selalu goreng ikan. Oh, bagus Nirah makan ikan. Sebab tu Nirah tinggi. Kira je, cikgu. Nirah makan banyak lagi ikan, okey? Okey. Nampak ikan di sini? Kamu Nampak. kena pilih di mana perkataan yang menunjukkan ikan. Yang mana satu ikan? Yang kedua, cikgu. Yang ketiga lah. Yang kedua lah. Okey, tak apa. Kita lawan. Siapa betul banyak, dia dapat hadiah kan, cikgu? Betul. Okay. Nirah kata yang kedua. Syahirah kata yang ketiga. Baik. Cikgu ambil yang ketiga. Cuba eja. Nama eja kan? Pandai. Cuba eja. Syira, kamu lah je. M-I, mi. S-A-I, sai. Misai. Okey, ini misal gambar yang di sini. Apa Syirah? Saya rasa yang ini. Betul. Jadi, ambil yang misal ni letak di sini. Oh. Faham? Jadi kamu akan lekat ke situ. Dan ni yang kita dapat ikan. Okey, faham. Dapat ikan. Okey. Nirah. Kataan ini. I-E-K-A-N kan.
Ikan betul ke cikgu? Macam salah je. Betul lah ni ikan. Betul. Wah, pandai lah Nira. Cikgu bagi gula-gula. Wow. Jadi, jom kita mula bermain. Yeay! Cikgu pusing ya. Okey cikgu. Yam. Ayam. Wah. Okey. Sampai ni ke? Ayam. Okey. Apa cikgu? Elephant. Betul tak cikgu? Secara keseluruhan, penggunaan bahan bantu mengajar roda kata telah membuktikan keberkesanannya dalam menyokong perkembangan literasi membaca murid melalui gabungan elemen visual, perkataan, dua suku kata dan interaksi aktiviti yang menyeronokkan. Murid bukan sahaja dapat mengenal perkataan dengan lebih jelas, malah dapat membina kefahaman terhadap struktur suku kata secara sistematik. Roda kata telah mewujudkan pengalaman pembelajaran yang interaktif, menyeronokkan dan bermakna. Murid terlibat secara aktif dalam memproses pembelajaran melalui pemerhatian, pengecaman gambar, sebutan perkataan serta pengulangan bacaan. Setiap peringkat pengalaman ini bukan sahaja mengukuhkan kemahiran membaca, malah turut meningkatkan keyakinan diri murid serta menanamkan minat membaca sejak peringkat awal. Lebih daripada sekadar alat bantu mengajar, roda kata berperanan sebagai jambatan antara konsep bahasa dengan pengalaman murid. Ia menjadi proses pembelajaran yang lebih visual, tersusun dan berpusatkan murid. Melalui pendekatan ini, murid dapat menghubungkan perkataan dengan makna, memahami struktur bunyi dan mengalami pembelajaran yang menyeluruh secara menyenangkan. Dengan demikian, roda kata bukan sahaja memudahkan murid mengenal dan membaca perkataan dua suku kata, malah menyemaikan minat membaca yang berpanjangan serta membina asas literasi yang kukuh. Ia menjadi medium yang menyatukan kefahaman, keyakinan dan keseronokan dalam satu pengalaman pembelajaran yang kaya makna dan berkesan.